Oh, bukan anak-anak lah. Bukan tengok takut. Orang lain pun takut tak ada. Jika ustaz. Ikutlah. Ikut ustaz. Pasal niat dari rumah nak pergi ke ustaz. Warna dua-dua ni. Saya sebut tak sah. Saya sebut tidak sah. Komputer nakilah. Nakilah. Gila eh. Pun kalau kata listu. Nah, betul-betul canggih tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sama-sama melafazkan syukur alhamdulillah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala juga sertakan kita taufik hidayah sehingga kita mati bersama-sama dan taufik hidayah Allah SWT. InsyaAllah kita sambung kitab kita muka surat 85, rukun solat yang ketiga. Rukun solat yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan rukun solat yang ketiga. Bagi kena Ustaz. 85 bagi kena. Dan rukun solat yang ketiga bagi sembahyang itu ialah qiyam. Dan iaitu berdiri betul bagi orang yang kuasa atasnya, sama ada dengan sendirinya atau dengan pertolongan pada sembahyang fardu. Dan jikalau nazar atau yang diiadahkan dia dan yang dikehendaki dengan berdiri betul itu, iaitu membetulkan tulang belakangnya, dan jika dengan bersandar kepada sesuatu sekalipun, sekira-kira jikalau dibuangkan sesuatu itu, gugur ia. Maka jika berdiri bongkok sekira-kira hampir kepada hak rokok dan tiada dinamakan dia qiyam, tiada sah sembahyangnya melainkan jika lemah daripada berdiri betul dan jadi ia seperti orang yang rokok kerana tua atau bagi atau sakitnya, atau daripada asal kejadiannya wajib ia berdiri sekadar yang dapat, dan wajib ditambahkan bongkoknya pada ketika rokoknya dan atas kadar kuasa, dan jika sedikit sekalipun. Sekatu. Rukun yang ketiga, rukun yang pertama ni ya, kita baca ada dua malam kita baca ni ya. Begitu juga rukun yang kedua, takbir ikut dua malam juga. Dua malam ikut takbir, baru ni kita baca dah. Lagu mana takbir sekali, dua kali, tiga kali. Kali ni kita tengok rukun yang ketiga ialah qiyam. Qiyam ni bahasa Melayu. Jadi Melayu dah masuk qiyam. Qiyam ni orang Islam ke kapu sekalipun, kalau bab rukun semaya ni sebut qiyam, dia dah sebut diri betul. Atau standard orang kita dia kecek qiyam. Qiyam ni berdiri tegak. Qiyam ni berdiri tegak, tak ada sengit belakang, dah kelepai, tak ada condu dah kelepai, kiri kanan tak ada. Setegak-tegaknya. Walaupun kita ni sakit, kita boleh berdiri tegak, sekat mana kita boleh. Sekat mana kita boleh. Itulah tegak kita ni tak sama. Bukan orang boleh tegak. Kais batai tu belakang tu. Lepas tu yang depan kita ni tu. Tegak orang tadi, sekira-kira dia boleh duduk tegak betul, tidak mengganggu khusyuk semaya dia. Kalau dia tahu dah dia tegak, memang tegak betul, serupa turun pagar dah. Tapi sakit, kacing pinggang lah, kacing dari tu lah, kacing sini lah, sampai berair mata berok. Maka dia kena duduk lagu sedap dia gan.
Lagu dia tak ke mana asal dia diri. Tak jadi masalah, kita belajar sikit. Dan rukunnya yang ketiga bagi sembahyang itu qiyam. Qiyam dan iaitu berdiri betul. Qiyam bahasa Melayu. Berdiri betul. Budak sekolah pun dia kata qiyam. Kita orang tua dulu pun qiyam belaka. Semua sebut qiyam. Sebab apa? Sebab dalam kitab Jawi tak jemuk. Dia sebut dengan kalimah qiyam. Siapa dia hak wajib qiyam ni? Bagi orang yang kuasa. Orang tak mampu, tak apa. Hak mampu ya. Apabila mampu, wajib dia qiyam. Kita ngaji baru ni, takbir pun wajib dalam qiyam. Tak boleh nak duduk. Kalau kita apa pun ingat balik, kalau kita segar, kita boleh duduk cacat, kita mari pakai duduk selalu, kita pun takbir tak sah kita ngaji duduk. Sebab qiyam takbir dalam qiyam. Baca Fatihah dalam qiyam. Lepas tu kita memang boleh duduk cacat, sekadar baca Fatihah. Tapi kita duduk selalu, tak sah. Sebab tepat baca Fatihahnya dalam qiyam. Tak rok pun kita duduk. Tak boleh pun kita duduk. Bagi yang berkuasa atasnya. Atas apa? Atas orang boleh berdiri tadi. Diri tadi sama ada dengan sendirinya. Maksud sendiri sini dari pekoh. Dia tidak perlu bantu orang ke apa. Tak perlu kepada tempat nyanda belakang ke, alah kiri ke, alah kanan ke. Dia boleh duduk tegak dia sendiri. Awal dia boleh tegak dia sendiri. Maka dia panggil diri dengan sendiri. Diri dengan sendiri tak payah beratur dengan apa-apa. Dan yang dikehendaki dengan berdiri betul itu, berapa dia yang kata diri betul, diri betul? Okey, belakang. Atau dengan pertolongan. Dengan pertolongan ni, berapa dia? Kita nyanda dinding ko, kita nyanda tiar ko. Tak boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Apa? Pasal kita sakit, kita uzur. Kita duduk nyanda jadi diri betul. Boleh kita nyanda, tak jadi masalah. Tak apa. Masa mana wajib semaya diri ni? Semua semaya ke? Tak. Hak wajib semaya sendiri ni sembahyang pada sembahyang fardu sahaja. Semaya wajib. Semaya sunat tak apa. Jadi tak boleh kita buat nasihat. Contoh terawih. Terawih tak boleh nak pergi dah semaya terawih. Berapa kau dah cakap nak diri. Tak larat nak diri, tak gerak nak diri. Diri semaya terawih kita kena tahu sunat saja. Berapa? Sebab semaya terawih tu sunat. Maka diri pun sunat. Oleh kerana semaya diri ni wajib semaya fardu saja. Sama ada fardu dan jikalau nazar. Begitu juga nazar. Kita jenis lupa mulut sikit. Contoh kita sakit lama. Sakit lama. Lepas tu tak ada arah lah kita pun nazar. Kalau aku segar paning, aku nak semaya sebelum aku nazar. Nak semaya, aku wajib atas diri aku. Semaya sunat qabliyah dan juga sunat ba'diyah. Dia nazar gitu. Aku dia nak semaya sunat qabliyah, ba'diyah tadi. Wajib diri je lah. Apa daripada hukum asal sunat muakkad ataupun sunat biasa. Dah jadi kepada wajib. Bagi orang nazar tadi. Maka dia tak boleh nak semaya duduk. Kecuali dia uzur. Jadi supaya fardu juga. Atau yang diadahkan dia. Kenapa dia semaya diadah ni? Kita sudah dah semaya maghrib sana, mari orang nak semaya. Jemaah lain. Mari nak semaya, naik dah seorang hamba Allah ni nak semaya. Dia berasa rugi nak semaya seorang, dia cuek kita. Maka kita pergilah semaya dengan dia, jemaah dengan dia. Kita semaya siap dah. Itulah kita panggil semaya yang ada, iaitu semaya fardu yang sama kali kedua. Jadi kena duduk caca juga. Tak boleh duduk diri. Yang tak boleh duduk congak. Dan yang dikehendakikan dia dengan berdiri betul itu, apa dia kak? Pekoh sebut diri betul. Iaitu membetulkan tulang belakang. Bukan kata kita tunduk, bokok tak. Kita tegak tulang belakang kita. Dan jika dengan bersandar kepada sesuatu sekalipun, tak apa. Sepama sebut sana. Nak sananya dinding kau tiar kau boleh. Tak ada masalah. Sebab nak suruh tegak. Kalau kita tak sandar dinding, kita jadi tu sengit alakan ni macam tu. Kita duduk tepi dinding alit ni. Ada kiri yang bawah ni. Kita jadi sengit. Jadi kita duduk rapat dinding tu betul. Boleh tak jadi masalah. Itu dia sebut sini. Dan jika dengan bersandar kepada sesuatu sekalipun tak apa.
Kita sandar tadi sekira-kira jikalau dibuangkan sesuatu itu gugur ia. Maksud apabila kita nyandar tak lekat nak duduk lah kita. Gugur sini maksud dia rebuh. Rebuh kita tak boleh nak duduk. Jadi kali setara ni tak gerak nak duduk caca lah mana lah ni. Nyandar pun boleh duduk caca. Sandar belakang kau, sandar ke alik kanan kiri kau baru boleh duduk caca kerana gantung dengan benda lain. Jadi sampai setara tu pun kita kena duduk diri lagi. Kena duduk diri. Kalau nyandar rebuh. Jadi kalau kita boleh nyandar, kita nyandar. Jangan mudah-mudah kita duduk. Kita kadang-kadang sekarang ni, bukan maaf sebut ni, bukan nak kata korang. Kadang-kadang kita tak faham sangat hukum caca ni. Kita tengok ya. Kita belajar tak, kita tengok orang semaya duduk ke sakit lutut, sakit pinggang. Tak cakap. Kita pun ambil kursi buat duduk lalu. Bawa di kereta ke buat naik lah kata. Ataupun tanda dah. Taruh dah kursi kita atas ni. Sedangkan kitanya mampu duduk caca lagi. Tapi kita ambil mudah, bagi mudah. Tanpa belajar kita pergi pakai duduk congok lalu. Tak kursi. Duduk cokoh atas kursi pakai takbir. Sedangkan kita ngaji dah takbir tadi wajib dalam qiyam. Dan juga baca Fatihah wajib dalam qiyam. Tiba-tiba kita mampu duduk. Tapi kerana uzur yang sedikit, kita duduk selalu. Kita kena faham balik. Siapa duduk caca, sandar dinding pun, kalau ada sandar berbuh selalu pun, masa tu kena diri lagi. Dan tiada dinamakan dia qiyam. Tiada sah. Mana sekira-kira hampir ia ke... ialah pelai pula. Tanda sikit. Sekira-kira jikalau dibuangkan sesuatu itu gugur ia. Maka jika berdiri bongkok. Dia caca juga. Tapi dia tunduk ke bawah. Bokok. Dia bukan bokok, dia bokok. Sekira-kira hampir kepada hak rokok. Dekat-dekat hak rokok. Dekat-dekat dia boleh caca molek. Tapi dia bokok. Dia bokok ke belakang dia. Tiada dinamakan dia qiyam. Tak boleh. Kata kalau dia buat hari tu, PA dia dah, dia bokok ala ke bawah semayang gitu. Sedangkan dia boleh tegak. Dia boleh tegak tapi dia buat bokok. Dia buat bokok. Lagu mana semayang ni? Tiada sah sembahyang. Tak boleh. Tak sah. Kalau dia jenis boleh diri tegak, tiba-tiba dia bokok. Tak boleh. Serupa juga, Muhammad sebut tadi, dia boleh qiyam. Tapi dia sengaja duduk. Sedangkan dia mampu qiyam. Ni dia boleh duduk tegak, tapi dia bokok. Hukum dia tak sah semaya tadi. Melainkan jika lemuh ia daripada berdiri betul. Hari tu tak apa. Dia jenis bokok dah. Orang bokok sabuk ke, bokok tujuh ke, nak buat guana dia bokok. Jadi orang bokok tadi dia tak sengaja bokok, bukan perangai dia buat-buat, tapi bokok penyakit tak jadi masalah. Dan jadi ia sebagai orang yang rokok kerana tuanya. Atau sakitnya, tak apa. Atau daripada asal kejadiannya. Asal dia gitu dah. Dia beranak-beranak jenis bokok sabuk selalu dah. Ataupun bokok tujuh selalu dah. Hari ni tak apa. Lepas tu hari ni dia kena semaya gana. Dia kena semaya duduk selalu ke. Moga dia bokok dah. Dia main bokok super rokok dah. Lagu mana? Dia nak duduk ke lagu mana? Walaupun dia bokok dah. Bokok tujuh pun. Dalam keadaan semaya ni wajib ia berdiri sekadar yang dapat. Bokok tujuh pun kena duduk caca lagi. Lah ni kita dah jumpa, jari sangat dah jumpa. Jari-jari jumpa orang bokok. Masa dengan budak-budak kita boleh ingat. Kita umur 45 tahun, 70 tahun dulu. Orang tua bokok ramai kapur ni, jatuh ke tena ke. Ramai lah ni tak ada. Dah dia bokok mati kau dah tahulah guana. Tak ada ataupun obat. Biasa lajak kau dah ada bokok orang. Tua juga dah bokok. Kita tak tahu. Waktu makan ni kau kapur itu memang. Orang kita orang tua berlaku ni, jumpa orang pokok ramah. Jadi orang pokok ni pun, dia boleh duduk cacing dengan cara pokok tujuh. Boleh, tak jadi masalah, wajib. Sini wajib ia berdiri, sekadar yang dapat. Sekat mana dia boleh duduk cacing. Selagi duduk cacing pokok tujuh. Tu kita lah ni manja telajak. Boleh duduk cacing pun, kita bawa kursi dah, duduk atas kursi dah. Dan wajib ia tambahkan bokok pada ketika rokoknya. Dia bokok tujuh dah. Nak rokok, perendah sikit. Perendah sikit daripada bokok dia dah. Sekadar kuasa. Sekat-sekat boleh.
Sekat dia boleh, jangan sampai nonginyo. Bersyukur tak boleh, sekat boleh. Dan jika sedikit sekali pun tak apalah, apa pasal boleh, sikit pun tak apa. Jadi kalau kena kita takdir panjang umurnya jadi bokok gini, kena bangun cacai juga semaya. Semaya bila cacai juga. Bokok 7, orang nak panggil diri tegak, tak apa pasal. Dah kita nyakit kita dah. Kena kita dah, kita belajar lah ni, kita dah tahu lagi umur kita lah ke depan. Kesihatan kita dah tahu. Kita ingat lah ni. Bokok 7 pun kena cacai juga. Maka jika lemah daripada ditambahkan bokoknya, bagi pihak atas badannya, dia tak boleh nak bokok dah, masa duduk cacai tadi, duduk cacai 10 bokok 7, nak rokok tak boleh, nak turu dah, daripada atas ke bawah tak boleh dah, dibongkokkan pihak selbinya. Maksud gini, dia kena senggel sikit, sekat boleh, tarik kanan, tarik kiri, tak apalah. Tak boleh nak digelar ke depan. Berapa sakit pinggang habis, kacing buat habis dah ni. Moga duduk pokok 7 dah. Naklah ke depan tak boleh. Dia boleh lah kiri sikit, ada apalah. Asalkan beza sikit dengan duduk diam bagi dia tadi. Maka jika lemah ditundukkan kepadanya, maka kalau dia tak boleh nak buat gitu, maka tak boleh juga nak tunduk kuk kiri, kuk kanan tak boleh. Maka dia tunduk sikit kepala, sikit ya, tubuh tak boleh dah, tak boleh nak ajar dah. Betul-betul aja suku. Dia pun tunduk pada sikit. Tak apa tu. Mudah ya. Jadi tak ada alasan kita. Bapa nak duduk selalu. Tak boleh. Tak boleh. Bapa sebab kita ngaji sampai begitu umur. Maka jika lemah, tak boleh juga. Kepala pun jadi kerah dah tekuk. Perobok dah. Bokok 7 pada pun kerah dah, nak buat ke mana? Diisyarat kepala kepadanya dengan kepala. Isyarat ialah. Isyarat kepadanya, kepada rokok tadi dengan kepala. Isyarat saja. Rasa kepala kita ni kita sedia rokok. Habis cerita. Tak ada alasan. Semaya tadi nak rokok tak boleh ke apa? Tak boleh semaya kawan nak rokok tak boleh. Tak boleh semaya kawan nak berdiri tak boleh. Tak boleh semaya kawan itu tak boleh, tak ada. Semua ada jalan penyelesaian berlaku. Dan bagi orang yang lemah daripada qiyam, tak boleh nak duduk, tak boleh nak duduk cacai. Nak bokok 7 pun apa tak boleh berlaku dah. Sama ada dak bokok 7 pun sakit situ, sakit sini, memang tak boleh. Duduk cacainya kacing pinggir jalan boleh. Tapi nak duduk cacai tak boleh. Kena nyakit gitu. Orang kelih, kita sedap berlaku cacai, mari semaya. Tunggu di kata jalan molek. Lepas tu duduk atas kursi lalu. Dia tak nak duduk. Dia duduk cacai. Kalau cacai dia masalah. Kita tahu masalah orang. Jadi kalau kita ngaji ni, wajib duduk cacai, wajib lah. Tapi kita jangan mudah-mudah lah kita nak kata ke orang tadi. Sebab kita tahu nyakit orang. Dia dah lekat duduk cacai. Kalau ada gerak tak apa. Gerak, tak gerak duduk dia, habis lemah tubuh. Kacing situ, kacing situ kena duduk selalu. Mereka tidak gebuh. Masa tu dia duduk lah. Nak buat mana mungkin nyakit. Dan bagi orang yang lemah daripada qiyam, tak boleh nak duduk cacai. Memang tak boleh. Duduk betapa sekehendaknya. Betapa sekehendak ni maksudnya duduk lagu mana kita selesa. Gitu bahasa dia. Bismillah. Duduk lagu mana kita selesa. Duduk atas kursi pun orang panggil duduk. Duduk ni kita pun rapat punggu. Duduklah tu. Atas kursi pun rapat punggu kita duduk bawah pun boleh. Tak jadi masalah. Nak bawa kodoh, kita buat duduk dapur, rendah. Ada sejekah tu pun boleh. Tak masalah. Tak ada lagi ke semaya masjid kita ni bawa kodoh tu. Boleh. Tak jadi masalah. Tu kita ngaji malam ni. Duduk betapa sekehendaknya. Duduk sekat mana kita boleh. Tak apa. Kita duduk lagu mana selesa. Masa kita nak semaya, duduklah. Tapi dia rakyat dari kita ni, yang afdalnya lagu mana? Tetapi yang terlebih afdal, hak paling baik kita duduk, iftirash. Kemudian tarabbuk. Dia duduk supaya tahiyat awal tu, tahiyat akhir, ataupun kita duduk tarabbuk ni, kita duduk selo. Iaitu berselo. Supaya kita orang Melayu ni, dia pandai duduk selo. Orang Arab dia tak pandai duduk selo. Dia tengok, kalau Arab dah rajin bersaing dengan Melayu ni, dia tengok orang Melayu duduk selo pada masjid ni. Tanya ustaz, dia rajin duduk Mesir. Tengok dia pelik ke, nyelipak kaki guanu. Yang duduk kemah keming.
Kalau kita saing dengan dia gelok. Keluar kain kita tu duduk suruh guano. Nak buat tak jadi dia. Jadi keras dia. Dia duduk seperti tangguh dagu. Akak apa kepala lutut tu sama dengan dagu tu kan. Dia duduk hari tu supaya malah pak kita. Tangan dia gatul lutut. Hari tu duduk titik gini dia tu penuh beradak dia tu. Pasal dia duduk bagi kita ni pelik ni kalau ustaz lah. Cikgu lah. Tahu ustaz buat dia tahu duduk mesti. Dia duduk hari tu. Kita lah ni kalau pergi duduk hari tu nak minta natu, bagi tak minta wi. Tak ada adab budak tu. Pakai motor joboh. Tapi duduk tak ada adab langsung, tak hormat kau orang. Dia duduk sebab ustaz buat tadi. Orang kita tak boleh terima. Apa adab berlain ni. Berlain ni adab. Lepas tu kalau semaya duduk hari tu, boleh. Mengayak hati je benar. Boleh. Apa sebab? Selesa dia duduk hari tu. Duduk tak ada masalah. Kalau buat kita mari semaya, duduk supaya ustaz buat, saya tangguh dagu kita. Tangguh lutut tu. Mereka sebut di masjid. Pergi kecek. Pelik dia tu. Yang semaya duduk. Malah ngunggu pergi semaya. Kawan tu selesa duduk kita kalau jumpa tu kaki dan ngongak-ngongak. Duduk selo pun sakit. Duduk hari tu dia. Duduk. Tak apa masalah. Asal ke duduk. Duduk atas kursi ni pak kita baru dah 20 tahun, 30 tahun ni yang retinya. Dia duduk yoga lagu mana pun duduk bawah orang kita. Lah ni ya dia pak kita ramai pergi Mekah, pergi luar negara tengok orang mai atas kursi. Kalau Mesir tu, kalau masjid luar-luar ni ada hujung sebelah tu, dia tarik tali, dia tak kursi. Berada 2-30 putih je. Hamba pun boleh sapa Mesir yang ingat kau. Papa orang-orang kena dok kena bikah sesek struk, sesek sakit lutut, sakit pinggang, lagi duduk atas kursi tempat dia buat comel dah orang segar tak masuk. Pak kita tak ada lagi pasal pak kita ramai sihat. Erek kursi diri buat naik. Dan yang dikatakan lemah daripada qiyam itu sekira-kira jika ia sembahyang dengan qiyam nescaya merasa ia kesukaran yang bersangatan. Kalau dia ada cacat, masalah besar nak mari. Nyeberai mata, debu, sakit, kacing situ, kacing sini. Nak baca teh pun ingat kau tak ingat ni. Habis kau tak habis pada habis dah. Duduklah. Tak boleh dah gitu. Kena kau tak kena nak ukur dia baca pun tak boleh. Dan ni debu orang sakit, masa tu duduk. Duduk sakit tadi sekira-kira tiada tertanggung pada adab. Tak rok dah nak ada cacat ni. Memang dah leh dah. Reboh dah duduk cacat ni. Duduklah. Setengah tu baru kita boleh duduk. Lepas tu apabila kita duduk, jangan mudahlah kita duduk. Kita ni, kita atas masjid malam ni, kita rasa pahal belakang. Kalau mari orang lain, dia segar mega, dia sakit lutut, dia main dia ni boleh duduk cacat contohnya. Duduk cacat, sekadar beri pada Fatihah, dia boleh cacat. Kita kenal dia, memang kat dia gitu. Dia mari, dia duduk saja. Kalulah kita royak dia tak mari dah masjid kita biasa. Dia pergi lain pula. Pergi masjid lain, tegur pula dia. Dia pakai semaya dom. Atau orang kita masalah. Masa kita pakai becek, bak pekoh, bak gapo, dia tak semari. Kalau kita royak peribadi, tak boleh. Tak boleh tegur buat kita. Tu je masalah sangat buat kita. Tiada tertanggung pada adab. Dan rokoknya dan sujudnya. Nak rokok, nak sujud lagu mana? Kita duduk. Moga duduk ni, kita kata sakit dah lah. Kita uzur, tak boleh gerak orang lain dah. Tak cegah orang lain dah. Sakit situ, sakit sini. Lepas tu pekoh bicara lalu. Setara mana nak sujud, setara mana nak rokok. Dia sebut sini. Dan rokok dan sujud. Rokok, sujud, sekadar yang dikuasaikan dia. Jangan paksa sangat. Sekat-sekat kita boleh sudah. Jangan paksa. Kena orang darah tinggi. Sujud sikit pun berasa nak pecah kepala, nak cabut mata-mata senuk. Ambo tak gaji darah tinggi lagi. Tapi orang darah tinggi koyak. Senuk, dia kata. Senuk seminggu. Kalau orang ada darah tinggi, dia rasa lah, ya kau tak ambo sebut. Ambo tak tahu orang koyak begitu. Nak cabut mata-mata, orang darah gendah begitu juga dia kata. Jadi, dia buat sekat dia boleh. Sama melakukan berkocok kepala tu.
Akak jangan buat secara tu, buat sekat kita boleh. Maka jika kuasa ia atas rokok, tiada sujud. Dia boleh rokok, sujud tak mampu. Rokok boleh. Nak sujud memang tak boleh. Sakit situ, sakit sini. Pada pun sakit. Habis sakit lagu mana? Mengulang ia akan rokok itu sebagai sujud. Dah dia boleh rokok tadi sekat tu. Sekat rokok tu dia boleh dah. Tapi nak sujud dah boleh. Sujud buat sebuah rokok tu. Sekadar tu pun tak apa dah lah. Nak buat guan. No? Moga dia boleh secara tu. Jangan gaduh hukum lah kita. Ni pemaya guan. No? Turunlah sikit. Penuhlah sikit rokok sujud tu. Kawan ni tak boleh. Dan dia boleh secara tu. Tak sudah paksa. Dia tahu kemampuan dia. Bapa dia ngaji dah malam ni. Dia tahu. Biarlah tak ada beza pun rokok dengan sujud tadi. Dah sekadar tu ya boleh. Buat sekat boleh. Allah rahmatnya Islam. Walaupun kita ngaji wajib sempena rokok, wajib sempena sujud, wajib qiyam dengan sempena tapi tak boleh, tak apa tak buat. Buat sekat boleh. Lepas tu hadap semaya tu, masa buat alasan nak rokok tak boleh, nak sujud tak boleh, nak qiyam tak boleh, dua keadaan yang merasa. Soalnya ke jahil, tak tahu gapo, nak semaya tak kerti, dia tahu qiyam je boleh, dia tahu rokok gini-gini nak buat tak boleh, tak boleh semaya. Tak pakai tak semaya. Ataupun dia kerti malah. Dua tu. Dan jika kuasa didatangkan dia lebih daripada akmal rokok, tertentulah yang demikian itu. Kalau dia boleh buat rendah sikit daripada sujud, daripada rokok tadi nak sujud, maka dia rendah sikit. Apa hal tu lebih afdal, lebih akmal. Kalau boleh. Kalau boleh. Kalau tak boleh, tak apalah buat setara rokok. Walaupun kita niat sujud, tak ada beza pun tak jadi masalah. Akmal, yang lebih akmal rokok. Tertentulah yang demikian itu. Maka manakala lemah ia daripada qiyam. Dan sembahyang ia sedang duduk. Dia tak boleh qiyam, duduklah. Dapatlah rokoknya dengan tunduk. Serta dibongkok sedikit sekira-kira berbetulan dahinya. Dengan barang yang di hadapan dua lututnya. Kalau kita duduk kan, kita pun rokok lah. Sekadar mampu, ialah duduk. Kepala kita tu duduk di antara dua lutut. Mungkin kita duduk. Kau semaya dengan duduk. Kau datang kursi pun. Di antara lutut kita, kita rokok. Maka jika lemah ia daripada sembahyang sedang duduk. Ni kita kerti belakang dah ni. Kalau dah boleh nak duduk semaya, nak duduk, budak lekat nak duduk dah. Yang pening, musim juga. Sembahyang ia sedang berbaring atas lambung yang kanan. Menghadap kiblat dengan mukanya. Kita duduk serupa kita tengok mayat dalam kubur tu. Segitulah mayat. Langkah yang ketiga. Memula qiyam, tak mampu, duduk tak mampu. Kita mengiring kanan. Labu kanan kita ni. Pala muka menghadap kiblat. Pala ala ke ulu. Supaya kita tak mayat dalam kubur. Gitulah semaya kita. Kalau mayat di atas rumah, kita nak tak gan. Kan ada pekoh. Kena pandai juga. Kalau kita pergi orang mati, kita pergi tengok rumah dia besar luas betul pusing mayat tu. Kalau dia tak ada kena tu, dia tak belajar lah tu. Ataupun jiran dia tak berani nak pergi ubah. Dia marah. Kita kena tak. Kepala lah jatuh, kaki lah naik. Masa duduk atas rumah. Dia kira menghadap kiblat lah tu. Kalau mayat, duduk atas rumah. Dan makruh atas lambungnya yang kiri dengan ketiadaan uzur. Kalulah dia nak semaya bila ngiring tadi, dia guling ataupun dia nyenggi atas bau kiri. Pala lah kulu. Muka lah jatuh juga. Pala lah kali ulu. Ngiring. Hari tu sah semaya tapi hukum dia makruh. Kecuali apabila dia tak boleh nak duduk. Ada kena bau dia sakit ke, bau dia kudih ke apa. Pohon dia kudih sebelah kanan ke. Dia boleh gilah kulu. Ada sebab tu, tak jadi makruh. Jangan kita ambil langkah netek. Supaya orang tak banyak di rumah. Tadi tak boleh. Boleh ngiring dulu.
Dan jika lemah daripada barang sembahyang sedang melintang. Kalau lemah dia nak duduk tadi, naklah dia sembahyang melintang. Meletang. Meletang serupa seketak mayat tadi. Dan wajib ditinggikan kepalanya. Ingat tu kalau duduk netai gitu, kena akak sikit kepala tu. Lapik batas-batas. Kalau air basi banyak tak batas sah ke tak? Air basi makruh je. Dia tidak haram. Hak haramnya air hak keluar daripada perut tu. Dia tubik ke mulut juga. Jadi masa hak tubik malam ni kita tak tahu mari hak kupu di mulut ke ataupun dia mari dari maidah. Kalau mari dari maidah tu dia jadi najis. Kalau sekat air liur ya tak apa. Dia jadi makruh ya. Dia tak najis air liur kita tu. Oleh kerana air liur tak najis maka dia tubik pun tak najis. Riak najis ke tak? Riak tak najis tapi air liur dengan riak ni orang panggil benda yang jijik. Kalau orang luduh atas muka kita dengan bagi napa tu hina orang luduh. Sebab apa? Sebab air liur tu jijik. Tangan ni dia tak jijik. Walaupun pedih sakit kena napa. Tapi kalau luduh dengan riak atas muka tu hina benar nak berasa. Apa pasal air liur tu jijik. Dan wajib ditinggikan kepalanya. Tinggi sikit kepala. Kalau batal tak ada air liur penuh, air basi penuh, lapik. Tak apa satu lah supaya kita pakai selipar lah bawah tu. Kita duduk atas selipar, bawah tu ada tahi air pun tak apa. Kita lapik kapek, bawah tu ada najis pun tak apa. Pasal kita najis tu bawah. Tak kena kita. Yang wajib ditinggikan kepalanya dengan umpama bantal. Bapa kita tinggi kepala tadi. Masa tidur menetes semaya tu. Supaya jadi ia berhadap kepada kiblat. Supaya muka kita ni menghadap kiblat sikit. Kalau kita dah tinggi, dia jadi netes lah keramik. Kepala tu. Serta isyarat dengan kepalanya. Nak isyarat ke apa? Dengan kepala. Isyarat rokoknya. Rokok kita isyarat. Jadi rokok kita akak sikit kepala kalau boleh. Dan sujudnya, sujud kita akak sikit, tinggi sikit daripada kita rokok tadi. Dan dijadikan isyarat pada sujud lebih rendah daripada rokok. Supaya sebut tadilah. Sujud tak akak tinggi sikit daripada hak kita boleh rokok tadi. Jadi kepala lah. Masa tu main peranan. Masa kita main yang nyenggi tadi, nyenggi bau kiri tadi, kita tak payah main kepala rokok sujud. Apa sebab kita menghadap kiblat. Tu dia dah sebut tadi. Masa kita main yang kiri kanan tadi, rokok sujud dia sebut menghadap gerak kepala tak ada. Tapi masa meletak ni, tinggi sikit kepala langsung menghadap kiblat. Tadi tak payah nak tinggi pada apa kita menghadap kiblat dah. Jadi tinggi sikit kepala langsung menghadap kiblat, rokok sujud gerak sikit. Rokok lebih rendah sikit, sujud kita tinggi sikit. Biar beza. Itu pun kalau boleh. Dan dijadikan isyarat pada sujud lebih rendah daripada rokok. Maka jika lemah daripada mengisyaratkan dengan kepala, nak buat dengan kepala pun dah alih dah. Tak gerak dah. Tak gerak benar dah. Nak akak pun kelip pun boleh. Tapi tu Habib Hidayah lagi boleh semaya. Dijadikan isyarat pada sujud dengan kepalanya, mengisyarat ia dengan kelopak mata. Nak sujud tak boleh, dengan kepala nak isyarat tak boleh, maka masa tu dia kena guna kelopak mata. Kelopak mata sujud setara mana, rokok setara mana. Kelopak mata. Kelopak mata dah main peranan masa tu. Jadi anggota kita ni boleh main peranan berlaku. Walaupun tak boleh nak sujud dengan tubuh, boleh sujud dengan kepala, isyarat. Tak boleh dengan kepala, dengan mata pun wajib. Wajib. Tak boleh nak akak dah kepala sakit telajak dah. Tak ada tenaga lasu dah. Dengan kepala, dengan mata pun kena semaya. Isyarat rokok sujud tadi. Maka jika lemah daripada isyarat dengan kelopak mata. Kelopak mata pun dah gerak dah. Nak kelip dah lih orang kata dah. Tengok kau agak pesih dah nak kelip-kelip dah. Wajib melakukan segala kelakuan sembahyang atas hatinya. Dengan bahawa melakukan segala rukunnya. Dan segala sunatnya yang fi'li.
atas hatinya. Maksud dia masa ni dia kena semaya dengan qalb, dengan hati, orang panggil semaya dengan niat. Walaupun semaya dengan niat, kena perasan belaka, kena tahu apa rupa bentuk semaya daripada takbir sampai rakaat. Takbir pun dah mulut dah bunyi dah dengan hati dah. Takbir dengan hati, baca tehah dengan hati, terbayar kita qiyam, lepas tu kita rakaat, bayar lagu mana rakaat kita, lepas tu kita i'tidal, bayar lagu mana dalam hati kita tu i'tidal, lepas tu kita sujud pula, bayar lagu mana rupa betul sujud, lepas tu kita duduk di antara sujud, sujud pula sampai tahiyat dah bagi salam, biar ada rupa betul semaya dalam hati. Dalam hati dengan baca masa masa rakaat, masa sujud, masa gapo, ingat belaka baca mulut dari nak gerak dah, maka dengan hatilah kita semaya masa tu. Ambo jumpa orang cerita ke ambo, dia 3 bulan dia ditidurkan. Ni cerita sungguh ni, masih hidup lagi orang ni. Orang dia ditidurkan, janji tu kita nak tidur seminggu, 3 bulan baru khabar. Dia kata tak apa dah, tidur dah seminggu kak, tak boleh nak buat gapo dah, nak serampai lini kak. Sanggup lah dia seminggu. Dia tak tahu gapo, 3 bulan baru dia khabar. Orang royak 3 bulan. Dia royak, ambo nak royak sini. Dengan pengalaman dia tu, dia kamu boleh iktibar pengalaman dia kata orang pergi tu hok biasa-biasa dia kenal belaka suara. Dia panggil dia. Weh panggil dia. Dia pun nak jawab tak boleh. Nak gerak rasa nak gerak tu kak. Supaya bergerak dah dia kata. Nak salah, nak gapo, nak jawab tak boleh. Tiuk. Kita perhatian ni hati dia hidup dan dia tahu. Orang panggil tu dia kenal. Ambo tanya orang bel, tahu orang bel tahu. Ni orang bel dah ni, tahu masa waktu, tahu dah tahu waktu gapo bel nanti. Orang bel, orang ginanya, orang dia paling sedihnya orang game melawat nanya dia sakit ke ni, dia dengar dia tu. Dia dengar dia tak tidur, dia dengar belaka. Nak capuk tak boleh, gapo tak boleh kak. Tiuk. Tubik air mata. Dia tanya orang lepas daripada dia sekedar tu, tubik sungguh air mata. Dia kata mungkin masa aku sedih kali dia. Gitu cerita dia royak. Kalau hari ni, masa ni kena semaya. Kalau dia tahu orang baik, orang apa makna hati dia hidup. Dia masih ada fikiran. Dia kenal lagi anak-beranak dia buat ada perasaan sampai tiap menangis. Nak jawab ke apa tak boleh. Jadi masa ni kena semaya dengan hati. Ambo pun tanya dia. Maya ke tak? Nak maya ke mana ustaz? Muka tak? Muka tak boleh nak kacik, nak apa? Apa pasal kita tak tahu nak semaya dengan hati. Isa masuk dah tu. Tak berhabis tajuk ni. Kalau setara ni boleh semaya dengan hati ni. Lepas tu, tak ambil air semaya. Wajib juga semaya. Dia tahu. Orang bel kita tahu. Dia tahu bel tu. Memang dia royak sendiri. Dia tahu ni bel ni. Waktu gapo tak tahu dah. Bangun tak tahu lah ke mana. Mungkin tak tahu gelap cerah gapo dia tu. Tapi dengar ni. Ayat kukuk tahu dia ayat. Lepas tu dia kata, muka dia biasa. Lelaki anak dia boleh rasa ni tangan anak. Hon ni. Dia boleh rasa. Punya suara pula. Tiap selalu. Amun royak hati hidup masa tu. Masa tu lah kita ngaji ni. Wajib semaya lah tu. Semaya tak ada. Semaya. Lepas tu mengadap tak belah ke mana. Semaya. Masa tu tak buat mana. Semaya sekat kita boleh. Semaya dengan hati. Dan demikian juga rukun dan sunat. Kena ingat belakang di hati. Masa semaya sunat. Maya dengan hati tadi. Yang qauli. Kena ingat hak qauli baca tehah. Baca tahiyat. Salah. Takbir lagi. Jika lemah duduk. Mendatangkan dia dan tiada wajib yang ada akan sunat yang qauli, dan jika lemah ia daripada mendatangkan dia yang tiada wajib yang ada akan dia dengan hatinya. Dan demikian juga rukun dan sunat yang qauli, jika lemah ia daripada mendatangkan dia dan tiada wajib yang ada sembahyang yang demikian itu. Apabila kita semaya dah, walaupun semaya dengan hati, kitanya tak boleh nak buat gapo dah dengan hati sungguh je. Tetap sah dah semaya kita masa tu. Mudahnya Allah Ta'ala dengan kita, tapi susahnya kita nak buat. Kalau ke boleh setara nimo ni, boleh semaya, boleh gapo. Alhamdulillah orang ni dekat dengan Tuhan betul-betul ke dapat hidayah terapi Tuhan. Sesemua sikit pun pakai tak semaya. Kau ada mari masjid apa lagi tak semaya. Pening dah semaya, mak aku pening hari ni. Pakai tak semaya dah tu. Tidur boleh. Orang semaya boleh tidur. Dah nak congok. Tidur semaya boleh tidur.
Apa tak? Dah nak bangun pening, musim lalak. Duk congok pun musim lebih pada naik perahu. Oh, mai je boleh tidur. Dah pening. Nyakit gapo orang panggil? Dia tagu gapo sakit seling. Pening sungguh tak boleh nak bawa kereta. Bawa kereta tak boleh duduk atas rumah lebih pada duduk perahu. Kakek berasa nyengge, kakek kepala ke bawah tu dia raya. Dan tiada wajib yang ada, tak payah ulat dah. Sedar esok pun, salahnya segar. Sebulan kita ingat bunyi jahat bel, kita semaya semacam. Maya macam dengan hati. Moga khabar lagi ni. Moga ada fikiran lagi. Kita boleh semaya lagi. Segar. Tak apa, tak payah ganti. Tiada wajib yang ada akan sembahyang yang demikian itu, yang demikian semaya dalam keadaan duduk ke, nyengge ke, semaya dengan hati ke, tak payah kita ganti dah. Maka jika tiada gugur sembahyang daripada seseorang, melainkan apabila hilang akalnya. Tak ada masa Tuhan kata mu tak kena semaya, tak ada. Selagi akal ada, wajib semaya. Tubuh badan jasad tak boleh gerak belakang dah, hati je adanya, wajib juga semaya. Sebab semaya masa tu tidak perlu lagi anggota, hanya semaya dengan niat dalam hati sahaja. Niat dalam hati ni mula balik kena terbayar daripada takbir sampai salih. Biar tahu ni aku baca tahiyat, biar tahu kita qiyam baca Fatihah, biar tahu kita rakaat, kita sujud, duduk di antara sujud, biar terbayar belakang dalam semaya kita tadi dengan cara hati. Sahlah semaya kita tadi, dan semaya masa ni besarnya pahala sebab mujahadah kita dengan Allah. Tuhan apabila nak uji kita, dia boleh buat belakang. Kita doa kepada Allah supaya tak tu kekuatan kita. Janganlah Tuhan uji kita hak kita tak nak tangguh. Tak kita doa dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab ujian ni kalau hak kita tak nak tangguh, nyanya kita. Nyanya kita doa dengan Allah biar dia uji kita setangga mana kita mampu tangguh saja. Sama ada dengan sesak ke, dengan berapa, dengan sakit, dengan berapa, sekat kita boleh saja. Kaya sendiri pun, sekat kita boleh je. Takut kaya lupa kepada Allah Ta'ala, agama mana hak sesak jadi kaya masuk neraka. Agama mana hak kaya jadi sesak boleh masuk neraka. Apa dah nak terima ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita semaya malik-malik dah ni, jangan kita keji kalau kita semaya, kita doa biar dia semaya. Bimbang-bimbang takut kita susah esok, kita tak boleh nak semaya juga. Kita doa kepada orang yang tak boleh semaya tadi, kalau tak ada hidayah lagi, dengan kita doa dia, insya-Allah Tuhan kekuatan kita masa kita susah. Masa kita susah, kita jangan keji orang susah. Apa? Sebab takut-takut ada satu masa Tuhan kita susah kita nak sabar. Kita jangan hina kesakitan orang. Kita lah ni segar, kita rusing, takut Tuhan sakit kita. Kita tak boleh nak sabar lebih daripada dia. Lepas tu nak buat mana? Doa lah kepada orang, kepada Allah supaya orang sakit, orang susah, orang tu dalam keadaan tidak menenangkan tadi, biar Tuhan keselesaan dia. Apabila kita doa ke orang gitu, kita nampak doa ke orang. Tapi hakikat sebenar doa tadi untuk kita. Untuk kita. Kita doa ke orang, Tuhan tak lupa, Tuhan beri kita. Kita keji ke orang, Tuhan tak lupa, keji tu kembali kepada kita. Kita kena ingat. Waktu buruk baik daripada Allah. Maka kita serahlah kepada Allah. Jangan kita hina, kita keji. Setiap kejian, setiap hinaan itu, kita nampak korang. Tapi sebaliknya mari kita. Kita perhatilah. Kita perhati ni sebagai tazkirah ni. Kita perhati mana-mana orang beringeji anak cucu orang. Hak dia duk keji, duk kata huduh. Kan nak cucu orang tadi, anak kawin cucu habis dia kata. Hak dia duk bodoh tadi, mari kan anak cucu dia habis. Terap hatilah. Kebanyakan jadi kita. Apa? Setiap kejian, cacian tadi kembali kita. Setiap doa kebaikan kembali kepada kita belakang. Jadi, baik kita doa baik. Baik kita suka baik. Baik kita kecil mana molek. InsyaAllah Tuhan beri kebaikan kita. InsyaAllah minggu depan kita tengok rukun yang keempat ialah baca Fatihah. Dari Fatihah ni dia ada 16 masalah. Banyak masalah kita belajar dari Fatihah. Kalau tak kena dengan hak kita belajar ni, lah tu Fatihah kita tak jadi, kita tak terima. Orang ni kita ngaji bab takbir ada 13.
Masalah dia takbir. Kalau tak kena, kalau berlaku serupa kita belajar tu, tak jadilah takbir kita. InsyaAllah minggu depan kalau tak ada apa kita belajar bagaimana kita nak buat biar betul Fatihah kita, dia jadi Tuhan terima Fatihah kita dari semaya. Kita tengok insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Allah.